Okey sahabat, hari ni kita akan cuba menjaring ketam kita cuba-cubalah tengok apakah ketam ni masih ada ataupun tak ada Okey, kita akan cuba. Okey, nampaknya tak ada ketam dalam jaring. Kita akan menukar umpan dan kita akan lambung lagi sahabat. Okey, seperti biasa umpan yang saya gunakan udang kopek je, sahabat. Okey, saya menggunakan jaring yang $1 saja hari ni. Okey sahabat, kita akan cuba tengok ada ke ketam yang makan di hujung jaring sana. Okey sahabat, nampaknya sukses ada ketam sahabat. Walaupun tak banyak tapi ada buat hari ni Hati-hati sahabat, nampak ada ular sahabat. Tu dia. Okey, saya akan tangkap sahabat Tangkap bumput dulu. Jatuh pecah. Okey sahabat, kita sambung lagi buat hari yang kedua Yang pertama tu kita dapat seekor je. Ni kita akan sambung lagi mencari ketam, apakah berjaya ataupun tidak. Kita akan tengok nanti hasil ni sahabat. Okey sahabat, nampaknya hari kedua pun responnya agak lambat sahabat Cuma dapat 1 ekor juga. Tapi saiznya boleh tahan sahabat, saiznya boleh tahan. Tapi responnya agak kurang sahabat. Okey sahabat-sahabat, kita dapat lagi seekor sahabat. Mantap Okey, grade C sahabat, grade C tak pasal tapi ada sahabat. Okey, alhamdulillah sahabat. Okey, kita kembali lagi buat hari ketiga Hari ketiga kita akan cuba lagi mencari ketam Adakah berjaya hari ni ataupun kecundang. Kita akan cuba lagi sahabat. Okey sahabat, ada sahabat tapi responnya seperti hari-hari yang sebelumnya, agak slow sahabat, tapi ada sahabat. Ini tak dapat satu power punya monster. Tu dia sahabat, besar sahabat. Inilah yang saya maksudkan selama ini. Rod kita terjunam ke dalam laut disebabkan ikan monster yang berada di dalam perairan ini.
duri Kita dapat duri sahabat.